Hai, saya Fiza Nizam. Saya adalah producer untuk Origin. Nak cakap macam kes FOMO ni sebab saya tengok kawan-kawan saya kongsikan tentang diorang punya ancestry lah. Saya pun rasa macam as a producer of Origin, I should do it too kan? So, here I am. Dulu bila saya masih kecil, cikgu saya akan cakap lah berapa ramai murid Melayu ada kat sini, Cina, Tamil. Bila dia cakap murid Melayu, saya angkat tangan lah. Tiba-tiba dia tengok saya, dia kata, Nur Hafizah, awak bukan Melayu, awak orang India. Cerita dia macam gini, Papa punya great grandfather sebenarnya datang dari Sri Lanka. Saya rasa macam, betul ke? Benda itu pula, saya pun dapat tahu yang nenek saya sebenarnya seorang warga Cina yang dibesarkan dalam keluarga Arab. Itu pun buat saya keliru. Jadi saya ni bukan Melayu ke apa? Saya nak kena tahu dulu, what are my roots? Okay, let's go. Okay, so for many years saya percaya yang datuk saya datang dari Sri Lanka tau. Tapi sebenarnya saya ni 51% Cambodian. Katanya di sini, mainland Southeast Asia, primarily located Cambodia, Myanmar dan Thailand. Macam mana tu? Maritime Southeast Asia, 23%, primarily located in Indonesia. Ini pun kerana ibu saya, katanya my nani dengan yai, kedua-duanya orang Jawa. Saya pun ada 12% Vietnamese. Tu saya memang tak tahu bagaimana. 6% pula is Bengal. Okay, yang ini pelik sikit. Dia kata saya 3% Gulf of Mannar. So this is the one that's correct. Primarily located in Maldives, Sri Lanka and India. See, atuk saya tu bukan daripada Sri Lanka. Southern China. Tapi saya ada 2% aja. 2% Northern and Central Philippines. 1% Gulf of Khambat. Primarily located in India. Also found in Oman and Pakistan. So that would explain maybe the Indian aspect of it. Dan itulah ancestry saya. All this while ni, saya ingatkan saya akan mainly Indian and Chinese. That's not the case at all. Walaupun Fiza ni sebenarnya ada all these little races kan, Fiza tetap hati Melayu. Okay? Pada I, agak penting lah untuk kita tahulah what is our ancestry. Selain daripada dapat tahu where we're from, nenek moyang kita datang dari mana, ada certain test kan yang dapat beritahu you all tentang your health pun. Tengok DNA awak tu sebenarnya awak ni kurang vitamin ni lah, awak ni ada elevated risk of heart disease lah, diabetes, and tu semua boleh didapati dari your genetic testing. Itulah tamatnya episod untuk Know Your Origin ya. Dan saya nak berterima kasih dengan rakan-rakan saya yang setuju untuk ambil genetic testing tu. Jadi mereka dapat kongsi dengan anda semua. Harap-harap yang anda semua dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang gene testing ni ya. Jangan lupa saksikan Origin. Ada suspense, family drama. Kadang-kadang air mata boleh menitis. Kadang-kadang hati tu boleh retak. Nak rasa pergolakan jiwa tu, saksikan Origin. Give me watch.